Tahun 2026 makin dekat. Soalan paling jujur yang kita perlu tanya diri sendiri, dana haji aku dah bersedia ataupun belum? Ramai sebenarnya ada niat nak tunaikan haji, tuan-puan. Tapi simpanan tak perlu pun betul-betul konsisten. Setiap tahun kos haji meningkat dan kalau kita hanya simpan duit, selalunya duit itu bocor untuk keperluan lain, tuan-puan, tanpa kita sedar. Sebab itu, salah satu cara paling praktikal untuk bina dana haji ialah dengan simpanan emas. Contohnya, tuan-puan, simpan 1 gram emas sebulan. Dalam 5 tahun, tuan-puan akan kumpul 60 gram emas. Kecil setiap bulan, tapi besar nilainya di hujung. Nilai 60 gram emas hari ini sekitar puluhan ribu ringgit. Dan bila kos haji naik, tuan-puan, harga emas juga naik bersama, tuan-puan. Ini yang membezakan emas dengan simpanan wang biasa, tuan-puan. Nilai simpanan kita lebih terjaga. Cara paling mudah untuk mulakan ialah melalui akaun emas GAP. Tuan-puan boleh mula dengan bajet serendah RM100 tanpa komitmen dan tanpa cas tersembunyi, tuan-puan. Paling penting, tuan-puan, konsisten setiap bulan, tuan-puan. Haji bukannya sekadar impian, ia perlukan perancangan. Kalau niat ke Tanah Suci itu serius, mulakan dana haji 2026 hari ini, tuan-puan. Jadi tuan-puan nak adakan dana haji, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah ini. Saya guide tuan-puan satu persatu untuk mulakan simpanan emas untuk tuan-puan pergi haji, tuan-puan. Semoga bermanfaat.